lawan mengantuk tu. Faham? Tapi syaratnya kena cukup tidur lah. Kalau tidur dekat 2-3 jam malam tu dan nak belajar tak boleh lah. Dia kena paksa diri untuk belajar. Cara dia macam mana? Macam tu apa cakap. Pertama, cara dia mami cakap basuh muka. Kan? Itu kira lawan lah. Kena paksa diri lah basuh muka. Kedua, minum air. Kan? Minum air tapi jangan air yang bergula. Air kosong saja. Kenapa? Sebab air bergula tu dia boleh buat mengantuk. Macam tu. Yang ketiga macam mana? Kalau cara Abah selalu nanti makan kismis. Berarti letak kismis kan, ada banyak kismis kan. Nanti makan sambil baca. Jadi bila kita kunyah, kita nanti hilang mengantuk lah. Kat kita kunyah. Macam Abah bercakap, macam kita bercakap kan. Kita hilang mengantuk lah. Ataupun kita boleh makan gula-gula ke, coklat ke kan. Tapi selalunya Abang nanti makan kismis lah. Abang punya rahsia Abang nanti makan kismis lah tu. Belajar Abang makan kismis. Lepas tu Abang boleh baca buku sejam, 2 jam tu lah. Buku lama, boleh baca lama. Tapi dia ada taktik dia lah. 20 minit kita baca buku kan. 20 minit kita baca buku. Lepas tu kita rehat 5 minit. Jadi kalau 2 jam tu kita pun buat macam tu lah. 20 minit baca atau 15 minit pun baca. Kita rehat 5 minit. Kita rehat 5 minit boleh lah kita letak kepada sekejap 5 minit. Lepas tu kita bangun balik. Macam tu boleh lah. Tu cara dia. Kat sekolah pun dah buat. Tapi kena apa? Tak apa point dia tadi? Kenapa? Kena paksa diri. Kena paksa diri kita. Push diri kita. Faham? Kena paksa diri kita. Sama macam semayang. Kalau kita malas nak semayang. Malas dah masuk waktu kita malas nak semayang. Semayang subuh kan. Mengantuk ni tak boleh. Kita kena lawan juga mengantuk tu. Kena paksa diri kita. Untuk bangun. Untuk ambil semayang. Untuk semayang. Faham? Sama juga macam sedekah. Kita kedekut lah nak bagi duit dekat orang ke, bagi dekat tabung masjid ke kan. Tapi kita kena paksa diri kita. Jadi sebab tu ada setengah benda dalam hidup kita ni, kita kena paksa diri. Sama juga macam Abah kerja. Kan? Abah kerja pun kadang-kadang macam panas sangat dah ni. Tapi Abah pun paksa diri juga. Walaupun panas pun keluar kerja.